Astagfirullahaladzim. Ni barang-barang yang kita nak bawa pergi homestay. Banyak gila korang. Macam nak pindah rumah. Ni Lala Move. Kita orang ambil van. Macam ni. Nampak. Hydration. Ish, banyak ya. Macam lain lah muka dia. Sampai dekat homestay after berapa jam perjalanan? 1 jam. Wah. Nice, ni nama TV. Homestay kita guys. Bilik pertama. Ni bilik apa ni? Kau tengok tadi, amal gempet tadi? Tak, sebelum tadi. Tak perasan. Tengok bilik. Bilik kedua. Hamba baru bangun. Muka masam je baru bangun. Hmm. 2 hari sebelum. Awak nampak macam muka Beyond 4 lah Kak. Tapi sekarang ni Budak Putra dah 60. 61. Kalau Beyond 4 berawak 63.5. 63.5. Tak panas dia. Sekejap masukkan dia. Each of you must partner with someone and be handcuffed together for an undisclosed amount of time. If you take them off, you'll be eliminated. How long is the rest? You'll figure it out. The fun part is, you won't know how long you'll have it on. Could be a day, could be a year. Choose wisely. Like I said, you want to lock in? Okay. I don't think we're realizing how fast it is. Right away, the contestants had one big question. What did you see? We gotta pull a cord in this door, bro. Engineer, I gotta go back for a thing. That sounds good. Masih target. Kita tengok tu air panas. Rasa perlu tak? I don't know how long I can stay here, bro, honestly. Dia apa? Nak ais kan? Kita ambil ais untuk letak dekat Nitra. Kau nak makan ke? Tadi tak start muka pelama. Tak kat muka sini? Bismillah. If I'm being honest, Mr. Beast picked a bunch of people who was just all part. You know, like, these guys weren't hungry for real. Kalau belakang Surawat. Okey tak? Without the TV, the boys found it new way to pass the time. What we are witnessing here is what happens when you take television away from men. They become cavemen. Guys want to change off. Saya terus ais ni. Well, lucky for Ryan, it was almost time for the chains to come off. A40's engine was cooking something up. They're going to be in for a surprise when they wake up. This confirmed there's something has been going on with A40. Hey boys, how we doing? First challenge is now done. Everyone is free. What video do you think we're going to take next? Okey. Sekarang dah 10 minit dulu dalam ni. How do you feel? Okey tak? Okay. Kuat kan? Kuat. Sikit lagi okey? Strong okey?
mukanya tu. Cengkul dah. Polu-polu. Dah masuk sini. Sambung lagi masuk sini 10 minit. Ni 20 minit, 10 minit lagi. Dengan bapak kau pula gelap. Bye. Ali, dekat sini Ali. Ali sini. Ali. Oh, you kacau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jangan makan. Apa dah tadi? No. Oh, mana nak dengan Atin ni sebab muka sama Muka kita sama, muka sama dengan Daddy. Sebab dia cukur Ha? Ya kan? Dia lebih kurang je kan? Sejam. Jumpa orang. Itu tim Selangor. Tim Perak. Mama ada mic. Kau tak boleh bawa. Besok. Guys, kami kita sampai. Apa tadi? Apa tu? Dua-dua. Yeay!
Alright guys, so settle first day. Alhamdulillah Razki menang. Suara aku pun dah nak hilang sebabkan support dia. But it's not another problem for me because nak support kita punya teammate. And then tomorrow ataupun sekarang tengah 50-50 lagi antara putera lawan besok ataupun lusa sebab orang kata quarter final lusa. So kita tengoklah macam mana malam ni. Kalau dia kata malam ni putra fight, so kita buat weight skate and then tidur. 21 ah? 21, 22, 23. Saya ingatkan fight sampai 22, 23 sampai 23. Hai, pening kepala. Tapi tak apalah. Kita akan buat yang terbaik. My target is to knock everybody out. That's the only key. Kalau orang kata dia pun training juga, tak ada rezeki lah. But menang. That's the only thing. Let's go. Bismillah. See you guys tomorrow or lusa. Alright guys, good morning. So today's the day. Putra hari ni memang susah nak tidur sebabkan yelah tak makan. Selalu malam saya anything saya akan sumbat tahu sikit, tapi sebabkan semalam my weight is betul-betul atas kira 60.2. Saya bangun tadi pun 60 tepat. So saya harap dekat penimang dekat sana pun 60 tepat, so that we can load professionally. Masuk putra lepas kita dah load tu, garam dah ada dalam badan, gula, fat, carbs, protein semua dah masuk dalam 5 dalam badan. InsyaAllah fight akan it's gonna be crazy. Kejap lagi just minta korang doakan putra, semoga semua dipermudahkan. Kita on the way sekarang, pergi timbang and then load and then balik preparation. Let's go, bismillah. Let's go baby. Jump. Cepat. Jump. Tak nak tengok telefon. Ini perangai kalau dia tengah buat something orang, kalau kita record dia terus tak buat. Jump. Jamlah. Hey. Bagi mana Berebut. Dia kena duduk dengan Dayah lah. Tak boleh duduk dengan aku. Dengan aku hilang ke? So guys, nanti bila anak saya dah keluar, macam ni lah nampak gaya saya kena pegang nanti. Ini lagi besar macam Ena. Ini macam boy. Mama dia kat belakang. Pergi berbeli lah. Yang ni. Yang ni dah atas kepala. Masalah apa yang tak nak tu tau? Kambing. Kena balik introvert. Putra lawan lagi live handphone ayo, TikTok ai. Live for you record. Sekarang Putra tengah tunggu masa untuk dia fight. Kita ada Ahmad, Belinda, Putra, Banjai, kawan dia. Kita ada Lauren, kita ada Rasyika, kita ada Nazri. Kita ada kata. Kata. Berat dah buat. Okay. Makan pun nak makan. Okay. Kita naik atas ni buat apa? Kita pukul lah. Mak aku tadi penat sehari-hari. Tak pukul tadi pecah muka aku. Yes, patut dia kata. Patut dia kata. Akhirnya saya jadi coach. Akhirnya saya dapat jadi cameraman. Masa ada luar saya kena panjat nak marah. Dia buat tahi dia tangguh lah. Kau naik atas ring. Jadi pula, coach. Tak ada apa. Training hard sudah. So kita tinggal buat yang terbaik je. InsyaAllah menang. Amin. Terawih ya? Let's go. Terawih. Anak kau nangis tadi. Dia kian tu dia lewat. Mama tak salah benda tu. Sini dalam ni kecil ni sikit. Dia mari tu bagi guys. Weh, jahat.
Selalu kalau Putra jadi Koreman dia suka lempang dia punya ni fighter. Putra kalau first round dia kalah point, dia kalah, aku lempang dia terus. Bila lagi nak tengok Putra kan lempang. Tapi Putra takkan kalah. Saya kata awak, Sukma 2022 3 game straight, 1 round pun tak kalah. Walaupun menang ni, 3-3 round menang, kena marah sebab main macam bodoh. Padahal dah menang ni. Dia bukan marah, sayang. Supaya takut, apa nama macam? Over confidence. Over confidence, Khalid. Khalid, takut Khalid. Kita pun saya Khalid. Alah. Singlet mana? Kita ready. Okay. After so long tak jumpa adik. Adik, say hello. Adik. Hello. Amin. Allah Akbar. Adik ada apa? Adik ada apa? Dia bisik adik. Mampu untuk tidur sikit. Nak sikit. Sisi nak buka. No. Thank you. Aku nak bagi tahu kau, aku gold medalist Sukma 2022. Aku nak ajar kau teknik macam mana kau nak kutip point Kau nak ajar aku. Kau 2022 kau dapat apa? Agak apa? Kau dapat apa? Kau lawan Wali. Kau dapat apa? Silver ke gold? Silver kan? Gold celup ni. Kau dengar cakap aku. Setiap kali kau sepak, kau boleh balas balik Kau jangan diam. Atau kau boleh tangkap. Kau tangkap. Elbow tak ada point, tak ada elbow. KO lah, KO boleh. Breathe. Breathe, okay? Muhammad ni akan top point kat Malaysia. Berhasil ke? Kena kuning sebab baru kuning baru lelaki curang. Baru jadi. Ha? Nampak curang tapi tidak. Ajar. Mulut. Pangkas. Lelaki Brazil tu. Dia sama dia buat, dia curang kan. Dia kena. Curang ke? Dia curang. Perempuan tu curang. Dia curang macam mana? Sepatah dua kata untuk adik ipar korang. Semoga membawa balik kemenangan sebagai membawa balik kemenangan seorang champion. Emas kepada Selangor. Semoga menang macam biasa. Amin. And tak cedera. Amin. Isteri dia risau. Betul. Ya, isteri dia sabar. Tak sabar. Semoga laki saya kat bawah pun baik-baik saja. Sebab suami dia dengan suami dia baran. Kalau juri tu hari baran. Saya takut je nanti. Wan nangis. Biarkan dia. Biar je budak-budak ni. Semua dah ada masing-masing. Betul lah. Ini tak sedolor dah ni. Nanti kena ikat. Ada ni mesti ada. Dia bawa. Badayu. Yang tu ada kena dulu. Aku ni benda tak boleh. Confirm ayang. Confirm ah. Apa? Padding PM. Kayak kenapa orang tak? Mana boleh lah. Dah lama dia tak nampak Putra fight di sini. Elok jatuh lagi tapi dia tengah. Ya. Memang kalau dia tengah bagi panas badan tu. Aku tak risau Putra lah macam risau point tu. Ya, betul. Tapi tunjuk kan perangai. Guys, sekarang ni Putra tengah bersiap sebab kejap lagi dia akan pegangkan padding untuk Perdana Menteri kita. So, let's go. Apa dia nak bantu dulu ni? Dengan kesihatan sekarang ni. Kalau kau boleh tak boleh lagi kau tak ni. Okey. Cepat. Betul Aisyah. Let's go! Dia nak lawan. Another 1 or 2 bout. Putra akan fight. So let's go. Bismillah. Kita harap kita boleh dapat menangkap orang dengan cepat.
But all goes to plan lah macam mana pun. Let's go, bismillah. Weh, semangat dong kau. Eh, kita pergi minta guys. Hidup sangat. Hidup sangat. Habis terus balik. Kamu masuk pula. Nampak dekat daya gini Kita paskan kat Unyil biar dia sah rasmi jadi orang Selangor. Tunggu apa ni? Prime Minister. Dah tutup satu ring tu. Oh, you? Tunggu aku buat. Tunggu you fight. Oh my god. Babi kau siapa dong kau ni? Aku lempang Ini sikit. Daddy di mana? Allah. Alih, tengah sini Malik. Ini Daddy ni. Ini. Alih. Hello. Tu yang pakai satu baju merah India. Ini sini. Sekejap. Bila coach? Setelah sekarang jadi kepentingan. Ya. So Perdana Menteri datang, Putra akan naik ring dengan Perdana Menteri buat special macam Oh, tu confirm ah? Putra pegang bedding itu, Fred baru kita lawan. So kita dapat special lagi itu. Baru penat sikit tu. Ya. Kenal tak gambar ni? Ah, masuk dalam. Angkat buat deh. Bagi Ikhwan ada bagi Ikhwan dah. Tinggi oponan.
Abang tiga tak ada gerak-gerak. Satu, dua, tiga, habis. Satu, dua, tiga, senyum. Satu, dua, tiga, tunjuk. Weh, cepat weh. Satu, dua, tiga, senyum. Tunjuk putra. Satu, dua, tiga. Okey, selesai. Selamat. Bagus. Thank you. Sekedung, sekeding. Tak ding ding lompat dulu. Bangun dia. Sorry tau. Sorry bos. Tidur balik. Four, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okay, so sekarang ni Mami nak buat sekarang Putra tengah preparation sebab dia bab pertama. Ada challenge kat sini. Alah. Slor. Kurus gila. Tukar baju coach ah? Sekarang kita tukar jadi coach. Oh, okay coach. Tadi jadi founder, sekarang jadi coach. Diorang semua nyanyikan lagu Selangor.
Mastermind baba ni. Dah. Ini. Siapa tu? Dia angkat kan. Okay guys, kita dah ke semi final. Bukan dah ke semi-final, kita dah ke final. One more step for that gold medal. Alhamdulillah. The final is gonna be a rematch again. Nombor 3. This is nombor 3. And ini adalah dendam kesumat 4 tahun yang saya pendam. Sebab saya dulu tak dapat lawan dengan Alif Rakib disebabkan Penang ni Hakimi dia letakkan saya punya ni sebab that's why final saya tak dapat lawan dengan Alif Rakib. So this time it's gonna be all out daripada first round sampai round 3. Dia nak baku tumbuk, baku pecah macam tak kira, yang penting esok mesti habis-habis. Okay. Mati-mati lah esok. Okay. Sebab esok aku dah makan macam anak anjing. So let's go, bismillah, final. Wait for me. memang ramai gila korang. Nampak tu? Aduh. Nak berak. Apa? Nak berak. Nak berak. Lebut. Let's go. Allah ganda. Pengadu dan juri bertugas Joshua Liu from Thailand. Joshua. Papi nak beraya. Dia dah cakap suami apa ni dah botak. Dia cakap okey lah lelaki dia cakap belum busuk. Jangan berdiri. Tak boleh aku tak. Weh gila.
nyanyi lah weh. Ni dibawa ni untuk adik. Berat. Kuat. Mulu, lenuh. Tak sihat, tak boleh pegang, berat. Aduh. Korang suruh aku cukup. Aku cukup, korang kata aku muka Jadi budak. lah. Jahat. Itulah inilah. Rabu cuti.